Saya dah share pasal City 05 ni daripada start saya kerja 15 tahun lepas. Banyak orang cakap City 05 tak boleh, tiba-tiba boleh. Oh, tiba-tiba semua orang tahu. Tapi sekarang ni kebanyakannya bank, ada yang masih boleh, ada yang tak boleh. Tapi tak apalah, itu belakang kira. Yang penting kita nak bantu kita punya customer. Dah berurusan dengan kita, mestilah kita kena bagi servis yang paling terbaik. Kita nak baca juga komen ni Bila bank tahu ada City 05, serta-merta gagal loan. Okey, untuk berada kita ni, setiap bank dia punya syarat, dia punya terma semua berbeza. Bank A, bank B, bank C semua lain. Ada masanya bank A lepas, bank B tak lepas, bank C tak lepas. Jadi sebagai seorang SA Sales Advisor ni, tugas saya ialah mengkaji, saya selidik yang mana boleh, yang mana tak boleh. Bank ni boleh, saya akan aim bank tu. Bank ni tak boleh, untuk kes lain mungkin kita boleh bagi bank yang seterusnya. Macam tu lah, dia lebih kurang. Jadi untuk kes City 05 kena faham betul ke tak betul kes ni memang City 05. Kalau betul bawah 30,000, gaji 2,000 ke atas, gaji masuk bank, ada potongan KBSP, saya nak buat kes ni. Tolonglah siapa-siapa, kalau nak tanya wasabi saya akan jawab. Mungkin lambat, mungkin cepat. Kalau malam tu lambat lah kan, kita ada family. Kalau contoh siang waktu kerja tu, InsyaAllah saya akan bagi respon yang sepantas boleh. Apa-apa boleh roja saya. Assalamualaikum.